Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para jemaah. Jangan lupa untuk sama-sama kita berselawat ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat baginda. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita berniat iktikaf selama mana kita berada di dalam masjid. Insya-Allah kuliah maghrib pada hari ini akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Ibu Ahmad Fadil bin Ibu Ali. Fala tafadhal mashkuran wa Allahi ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syaikh al-mu'allif Al-Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wajib pula kita beriman, yakni percaya adanya arash, adanya kursi, adanya al-qalam, adanya luh mahfuz, adanya qalam ataupun al-kautsar, dan adanya yang dikatakan sebagai syafaat. Jadi ini termasuk tentang perkara-perkara yang disebut sebagai as-sam'iyat, perkara-perkara yang kita imani semata-mata kerana kita mendengar perkhabarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in dan seterusnya sampailah kepada kita hari ini. Kita beriman itu padahal perkara itu tidak boleh dicapai dengan akal kita. Bila bercakap tentang namanya arash, kursi, qalam, luh mahfuz, al-kautsar dan syafaat, akal sepaling mengatakan perkara ini harus, possible, bukan wajib ada, bukan mesti ada arash, bukan mesti ada kursi, dan tidak juga mustahil, boleh jadi ada. Akal setakat itu je. Tapi kenapa kita wajib beriman, kita wajib yakin dengan kewujudan perkara-perkara ini? Adalah kerana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu disebut sebagai sam'iyat, dan dirujuk juga sebagai al-ghaibiyat kerana mengenangkan perkara ini perkara ghaib, perkara yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Di hari kiamat kita akan melihat sebahagian dari perkara ghaib ini. Jadi apa dia setiap satu yang disebutkan tadi? Wajib kita beriman percaya wujudnya arash, wujudnya kursi, wujudnya al-qalam, wujudnya lauh mahfuz, wujudnya al-kautsar dan syafaat. Satu persatu disebutkan di sini.
Al-Arsyu ataupun Arsyur Rahman, arash miliknya Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, dan Ar-Rahman itu salah satu dari nama-nama Allah. Arsyur Rahman itu ditanggung oleh 8 malaikat pada hari kiamat, seperti firman Allah Ta'ala, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Artinya bermula yang menanggung akan arash, yang memikul, yang menanggung akan arash Tuhanmu di atas mereka itu pada hari kiamat oleh 8 malaikat. Samaniyah maknanya 8. Maksud di sini adalah 8 malaikat. Jadi arash ini jelas makhluk, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditanggung oleh makhluk juga, iaitu para malaikat. Jadi ada satu kekeliruan yang semakin tersebar di kalangan umat Islam sekarang ini, iaitu kekeliruan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, lalu mereka memahaminya dengan makna yang zahir secara literal, sedangkan makna yang zahir itu membawa kepada bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpama Allah Ta'ala itu satu apa pun, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu sekufu yang sama sepertinya, satu apa pun tak ada. Ini muhkamat, ini jelas pasti. Tiba-tiba mereka pergi pada ayat-ayat mutasyabihat, misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan yang Rahman istiwa atas arash. Lalu dia berpegang bahawa Allah Ta'ala itu wujud dalam keadaan bertempat, dan tempat wujud Allah itu adalah di atas arash. Kerana dia kata istiwa 'alal arash itu maknanya Allah berada di atas arash, atau ada yang kata Allah duduk, atau Allah bersemayam di atas arash. Jadi saya pernah tanya pada satu orang, sebab dia komplain, dia kata kamu tak boleh terima pula Allah tu bertempat atas arash, sebab tak sesuai dengan logik kamu, dia kata. Dia bukan masalah tak sesuai dengan logik, dia masalahnya kita menerima yang muhkamat, kunna umul kitab. Ayat muhkamat itu adalah induk Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat Quran yang lain sifatnya mutasyabihat. Allah cerita terus sikap manusia berdepan dengan mutasyabihat ini ada 2. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka itu ada bengkok, cenderung kepada sesat, apa dia buat? Dia akan ikut yang tasyabuh tadi, yang sama-sama tadi, yang itu dia ikut. Kenapa? Ibtigha al-fitnati, untuk mencari pergaduhan, polemik. Wabtigha at-ta'wili, dan kerana untuk mencarikan juga satu tafsiran makna bagi ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Jadi ayat mutasyabihat ini tak boleh kita jadikan dalil dalam bab akidah, walaupun ia ayat Quran, tapi dilalahnya tu dilalah yang zonniyah, dia menunjuk kepada makna apa itu ada keraguan yang besar, tak pasti, sebab Allah dia tahu, hanya Allah yang tahu makna. So kalau hanya Allah yang tahu makna, macam mana pula kita nak faham, dan kita pula nak pegang kata Allah bertempat atas arash? Hatta kalau kita ambil kefahaman yang satu lagi, iaitu bukan wakaf pada kalimah lafzul jalalah Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, bukan wakaf di situ, sambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm, dan tak ada yang mengetahui makna daripada ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang rasikh. Berarti ia bukan makna yang jelas.
Kalau yang makna jelas ni semua orang baca faham. Tapi kalau hanya orang-orang yang mendalam ilmu faham, makna dilalah dia itu bukan dilalah yang qat'iyah, sedangkan akidah dia mesti qat'i. Jadi saya tanya dia, apa dalil kamu berpegang Allah tu bertempat atas arasy? Dia pun kata ayat 5 surah Taha. Jadi saya tanya, macam mana kamu boleh jadikan ayat itu sebagai dalil Allah bertempat atas arasy, dan siapa ulama salaf yang memahami ayat itu yang menunjukkan Allah itu bertempat atas arasy? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua, arasy pada kamu makhluk atau bukan? Yang kedua dijawab tak pasti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sama-sama yang dia nak pegang. Ada kesamaran istiwa tu, ada salah satu makna istiwa tu makna istiqrar, menetap. Tapi ada lagi 14 makna lain. Boleh makna istiwa itu dengan makna menguasai, istiwa dengan makna menggagahi, istiwa dengan makna menjaga. Yang mana semua itu tidak akan bercanggah dengan akidah. Allah menguasai arasy disepakati oleh semua. Allah menjaga arasy juga tak ada orang tolak. Allah menggagahi arasy, mana arasy terpaksa patuh kepada kehendak Allah, tak ada orang pertikaikan. Tiba-tiba kamu nak ambil Allah bertempat di arasy, dan kamu tak pasti apa yang semua orang lain pasti, bahawa arasy itu makhluk. Tengok ni, dia terbalik. Yang sama-sama dia nak pegang itu sebagai pasti. Yang pasti arasy itu makhluk, orang Islam tak ada yang pertikai. Kerana kalau kata arasy bukan makhluk, syirik. Yang bukan makhluk hanya Allah dan segala sifat Allah, itu bukan makhluk. Tiba-tiba dia tak pasti arasy makhluk atau bukan, maknanya dia tak pasti dia bertauhid atau tidak. Kerana kalau dia kata arasy bukan makhluk, syirik. Tengok orang zaman sekarang terbalik, terbalik kod. Yang jelas pasti arasy itu makhluk, dia jawab dia tak pasti. Yang ulama-ulama kata tak boleh kata Allah tu bertempat atas arasy, tu ditolak. Dia nak memastikan ya Allah memang atas arasy. Tapi mungkin dia dah terasa bahawa kalau dia jawab arasy makhluk, dia terperangkap. Maknanya dia jawab tak pasti. Pun sebenarnya tak pasti dah out. Macam mana kalau tak pasti akidah yang yakin? Tak ada lain pada Allah melainkan makhluk. Para nabi makhluk, para malaikat makhluk, syurga makhluk, neraka makhluk, arasy makhluk. Ya. Tapi dia terfikir barangkali kalau dia jawab arasy makhluk, maka mustahil Allah berada pada makhluk dia. Kerana makhluk ni satu perkara yang satu masa dahulu tak wujud. Itu namanya makhluk. Diciptakan. Makhluk ni isim maf'ul kepada khalaqa. Khalaqa menciptakan, khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Berarti sebelum Allah ciptakan arasy tak wujud, itu yakin. Arasy hanya wujud selepas Allah ciptakan. Ya, sebelum Allah ciptakan arasy, yakin arasy itu tak wujud. Dan yakin juga bahawa sebelum wujud arasy, Allah wujud. Tak mungkin Allah hanya wujud masa arasy wujud. Sebelum arasy wujud, Allah pun tak wujud. Mana ada macam tu? Kita orang Islam, sama ada kita terima istilah kidam ke tak terima istilah kidam, semua terima bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan. Kalau dia orang Islam, dia pasti pegang macam itu. Tak mungkinlah satu masa dulu Allah tak wujud, kemudian lepas itu barulah Allah wujud. Kerana yang wujud selepas tak wujud pasti diwujudkan, bukan Tuhan. Ya. Jadi kalau dia terima arasy makhluk, dia terperangkap. Kerana dia kena terima bahawa Allah wujud tanpa arasy. Arasy itu makhluk. Maka wujudnya Allah tanpa tempat itu yakin. Takkanlah yang yakin itu terbatal dengan yang sama-sama. Dah bila ada arasy, ya, tiba-tiba berubah pula daripada tak bertempat jadi bertempat. Jadi adalah Allah tu berada pada makhluk dia, atas makhluk dia. Nanti ada orang pula mengaku Allah berada dalam makhluk dia. Kan ajaran sesat macam tu. Dia kata bukan dia yang bercakap ni, Allah masuk dalam diri dia bercakap. Dan boleh terima konsep Allah tu ada atas makhluk, boleh terima Allah berada bawah makhluk, depan makhluk,
belakang makhluk. Sedangkan itu dinafikan hatta dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah itu kan akidah yang dipegang oleh mereka, sebab syarah kepada akidah Tahawiyah itu sesuai dengan selera dia. Tapi matan akidah Tahawiyah jelas mengatakan Allah itu tidak terikat dengan jihad. Jihad maknanya arah. Arah yang ada 6, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Allah tidak terikat dengan jihad. Itu akidah salah. Tapi mereka tak perasan apa yang dipegang oleh salafus soleh, bahawa Allah tu tidak berada di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, makhluk tak ada. Kalau macam tu Allah tak ada dah. Kenapa pula kamu kata macam tu? Sebab tak ada tempat. Mana kamu membayangkan mesti ada tempat baru wujud. Itu makhluk. Makhluk memang bila wujud dia ada tempat. Allah bukan makhluk. Jadi arasy ni jelas makhluk. Jangan ragu-ragu tak pasti arasy makhluk tu, bukan bahaya. Dan ia satu makhluk yang satu masa nanti akan ditanggung oleh 8 malaikat. Adapun kursi juga makhluk Allah. Dan Allah ceritakan sedikit sebanyak tentang kursi ini. Ayat kursi yang kita baca tu lah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Artinya luas kursi Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Kalau nak faham dengan bahasa Melayu ni, kursi tempat Allah duduk je Pak. Tapi kursi ni tempat kita duduk. Tak boleh lah macam itu. Tapi beriman adanya kursi itu wajib, dan bahawa kursi itu sebesar langit dan bumi. Kemudian beriman dengan adanya Al-Qalam. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi Al-Qalam dan apa yang ditulisnya. Jadi mana dalil aklinya? Kita duk belajar sifat Allah, ada dalil naqli Quran, ada dalil akli. Di sini tak ada dalil akli. Sebab nama pun benda sam'iyat, benda yang diimani semata-mata kerana didengari perkhabaran. Akal tak boleh capai. Macam kita sebut tadilah, kalau dikatakan ada satu makhluk yang namanya Al-Qalam, akal hanya kata possible, boleh jadi. Tapi dalil di sini untuk sam'iyat semuanya dalil naqli, dalil dari Al-Quran. Tentang Lauh Mahfuz, Allah berfirman fi lauhim mahfuz, iaitu segala hal hamba makhluk itu daripada kebaikan ataupun kejahatan semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Maka kita usaha ikhtiar lah. Tapi jangan kita menyangka usaha ikhtiar kita itu yang akan mendatangkan hasil, bukan. Allah bagi kita akal, kita boleh kaitkan sebab dengan musabab. Kalau ikut kajian saintis, bahan ni kalau diambil macam ni kesan dia bagus untuk kesihatan katanya, kita ambil. Tapi yang memberi kita kesihatan adalah Allah. Jangan kita tergelincir atas akidah qadariyah, menganggap makhluk itu berbuat sendiri. Jangan juga tergelincir ke dalam akidah jabariyah yang mengatakan tidak ada usaha ikhtiar. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin apa sahaja baik atau buruk tidak akan berlaku melainkan dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dah ada tertulis di Lauh Mahfuz. Akan tetapi sebelum berlaku apa yang berlaku, kita wajib usaha ikhtiar mengikut hukum hakam. Yang wajib, yang sunat kita usaha lakukan, yang haram, yang makruh kita usaha tinggalkan. Yang harus terpulanglah macam mana kita nak usaha. Kemudian Al-Kautsar adalah kurniaan Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kolam ataupun sebuah sungai, atau ada orang kata telaga, yang pentingnya sumber air. Al-Kautsar berarti kebajikan yang banyak, disebabkan banyak faedah dan kelebihannya. Allah berfirman tentang Al-Kautsar ini, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah kurniakan bagi kamu itu Al-Kautsar. Jadi kita kena beriman dengan semua ni. Tapi tak perlulah nak bayangkan.
Tak dituntut pun kita membayangkan, dan bayangan kita pun tak sampai pada hakikat. Tersebut dalam tafsir As-Sawi Al-Jalalain, sabda Nabi Muhammad SAW bahawa Al-Kautsar itu ialah sebatang sungai di dalam syurga. Ini description dan diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ya, sungai dalam syurga, dua belah tebingnya daripada emas, dan dasar tempat mengalirnya adalah mutiara dan yakut. Baunya lebih harum daripada kasturi, rasanya lebih manis daripada manisnya madu, dan warnanya lebih putih daripada salji atau laban. Di tebingnya teratur gelas-gelas sebanyak bintang di langit, luas lebarnya sebulan perjalanan. Sekalian umat Nabi SAW akan datang meminum airnya, dan orang yang meminum airnya tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Lain atas dunia ni, tadi minum dah, dia dahaga pula ya. Tambah sekarang dah tak ada air dah, masjid sedia kan. Tak sesuai nak letak mana agaknya. Letak kan ustaz tak perasan, angkat jatuh ya. Tak letak lah, maknanya dahaga lah ustaz. Bila tak dahaga? Lepas minum air Kausar. Lepas minum air Kausar tak ada dahaga lagi. La yazma'u ba'dahu abada. Tidak akan dahaga selepas daripada minum air Kausar itu selama-lamanya. Apa dia as-syafaat? Iaitu pertolongan. Kalau di dunia ni pun ada orang minta pertolongan, dia panggil yashfa', recommend, kabel, tolonglah, janganlah orang kita tu, simpanlah dulu ya. Ataupun apa dia kata, NFA, no further action. Ada syafaat. Tapi di akhirat hanya insan-insan terpilih sahaja dengan izin Allah dibenarkan untuk meminta syafaat. Wajib juga kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dan sekalian anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan juga malaikat-malaikat yang terpilih satu kelayakan yang dinamakan asy-syafa'ah, iaitu boleh memberi pertolongan dan juga meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat. Kelayakan atau keistimewaan syafaat ini juga diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan aulia, para wali, dan ulama, orang-orang alim, dan solihin, orang-orang yang soleh. Tapi masing-masing itu menurut qadar dia. Tak samalah syafaat seorang wali misalnya dengan syafaat Nabi SAW. Tak samalah syafaat orang soleh misalnya dengan syafaat seorang wali. Tapi masing-masing ini diberikan oleh Allah Ta'ala keizinan untuk meminta pertolongan. Allah berfirman, surah Taha ayat 109, Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tersebut, yakni hari kiamat, tidak akan memberi manfaat oleh syafaat. Tak payahlah nak recommend, bawa surat, bawa apa, tak payah, tak bagi manfaat pun. Illa, kecuali man azina lahur rahman, kecuali mereka yang Allah berikan izin baginya, itu saja yang boleh minta syafaat. Wa radiya lahu qawla, dan Allah redha akannya untuk berkata-kata. Kita atas dunia pun kadang-kadang dalam satu majlis kita tak benar bercakap. Protokol dah bagi tahu, nanti masa majlis semua diam ya. Jangan ada yang bercakap. Di hari kiamat, orang yang Allah izinkan saja yang boleh bercakap. Peringatan adalah bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang teristimewa, yang paling istimewa, disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung sekali. Dan lagi syafaat yang istimewa untuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memasukkan kaum ke dalam syurga tanpa hisap. Kalau ikut strictly, kena hitunglah dulu.
amal orang tu banyak mana, baik buruk dia, baru masuk syurga atau masuk neraka. Tapi ada kaum yang dengan syafaat Nabi SAW masuk syurga tanpa hisap. Kita atas dunia ni pun kadang kalau orang VIP kan senang kat airport, tak adalah nak kena check macam kita ya. Kita check sana, buka tali pinggang lah, buka jam. Dah buka jam, terlupa pula ada keychain dalam poket, patah balik ya. Tapi orang VIP senang, tu bawah atas dunia, beza kan. Orang yang VIP dengan orang biasa ada beza. Kat jalan raya pun macam tu, kita dengan jam terpaksa lah ikut. Tapi kalau VIP dia ada, dia punya outrider dia, buka jalan dulu, senang laju dia pergi. Itu baru gambaran di dunia. Apatah lagi di akhirat. Maka ada yang masuk syurga tanpa hisab, ada yang masuk syurga dengan hisaban yasira, hisab juga tapi mudah-mudah lah, tak ada diberatkan sana. Kadang-kadang road block pun macam tu. Nasib baik dia nampak di seluruh jalan, nasib tak baik macam-macam dia tanya. Lagi pun saya nak balik rumah ya, nampak ada bas tepi jalan. Bas kan besar, bila bas tepi jalan kita nak lalu, kita signal ke kanan nak potong bas tu, tak nampak apa yang ada depan bas. Rupanya depan bas tu roadblock. Jadi marahlah polis sebab roadblock tu sebab dia tengok kita potong. Kita mana tahu nampak roadblock, ada bas. Kita ingat biasalah ada bas parking tepi jalan, kita potong lah, bagi signal potong. Tapi nak argue pun dia polis, kita orang awam minta maaf je lah, minta maaf cik, macam tu lah. Jadi di akhirat pun ada yang kena hitung, tapi hitungannya tu mudah-mudah. Ada yang hitung dengan teruk satu-satu, jenuh nak kena jawab. Hanya sekianlah keterangan yang dapat hamba jelaskan tentang perkara-perkara ghaibiyat atau sam'iyat. Wallahu alam bisawab wa ilahil marja'ul wal ma'ab. Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui akan yang sebenar, dan kepadanya lah tempat kembali dan tempat kepulangan. Allahumma ja'alna tahta liwa'ihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi. Amin. Ini doa daripada pengarang, kita aminkan. Ya Allah, jadikanlah kami di bawah panji-panji baginda SAW, dan janganlah engkau halang kami mendapat kurniaan syafaat baginda SAW. Wa adkhilna jannataka ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama dengan mereka yang kau kurniakan nikmat kepada mereka daripada kalangan para nabi, orang siddiq, orang mati syahid, dan orang soleh, dan yang mengikut kepada mereka, menemani mereka itu dengan elok. Amin ya rabbal alamin. Dzalika fadlun minallahi, itu merupakan kurniaan daripada Allah. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Faedah ni makna tambahan. Adapun perkara-perkara yang termasuk ke dalam golongan sam'iyat, ditegur oleh guru saya ni, sebab masa tu ada tokoh agama, dia cuba nak cakap sebenarnya di akhirat tu tak ada yang namanya mizan, itu hanya metaforikal saja, bukan betul-betul ada timbangan, tak. Jadi mana boleh macam itu. Dia nak larikan pada makna yang zahir tanpa ada suatu dalil. Jadi diberi peringatan di sini, perkara sam'iyat ni hendaklah kita beriman semata-mata, tak boleh ditakwil. Beza dengan yang akliyat tadi. Perkara ketuhanan tu jangan sampai kita menisbahkan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala, yang mustahil. Adapun sam'iyat asalnya harus ada timbangan, harus tak ada. Harus ada as-sirat, titian, harus tak ada. Benda yang asal harus ni, bila Allah beritahu ada, beriman je lah. Apa pula kita nak takwil sana sini.
Nak kata kononnya itu hanya metaforikal, gambaran saja bahawa manusia ni akan tak boleh macam tu. Bila ada dalil, kena beriman. Takwil ni hanya boleh kalau ada dalil yang menuntut takwil. Kalau tidak ada dalil yang menuntut takwil, maka takwil itu jadi bermain-main dengan nas. Dan ia bukanlah medan untuk berijtihad. Dia kata pada pandangan saya, rasa saya, apalah rasa mereka pula. Rasa-rasa ni makanan, ya. Rasa teman kurang garam, tak apalah makanan. Rasanya elok lah manis sikit, tak apalah. Tu makanan, minuman, bolehlah rasa-rasa. Apa agama main rasa-rasa macam tu? Misalnya as-sirat, menurut hadis Nabi SAW, qala Nabi SAW, hadis sahih, ya, dalam Sahih Bukhari, wa yudrabu as-siratu baina zahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Dan dibentangkan as-sirat itu antara dua tebing neraka jahannam, dan adalah aku dan umatku yang mula-mula melaluinya. Macam mana kamu nak nafikan? Tak boleh bayangkan, tak ada masalah. Benda tu harus pada akal. Bila Quran hadis dah beritahu, berimanlah. Disebabkan as-samiyat itu perkara yang ghaib, dan kita hanya dikendaki beriman dengannya semata-mata, dan ianya bukanlah perkara hukum nak kena ijtihad. Yang kita nak beramal, ada masanya benda-benda nak kena ijtihad. Bab haji kadang-kadang, ya, tabung haji bab keluar panduan, melontar macam ni, sebab benda nak amal. Tengok keadaan sesak manusia, taklid dengan mazhab ni, ya, yang mengatakan boleh begini-begini. Tak apalah, benda nak amal. Ni benda nak tunggu akhirat, kamu nak ijtihad buat apa? Dan Allah kata ada, Nabi kata ada, kamu beriman je lah. Inilah perbezaan antara iman dan amal. Perkara-perkara iman, terutamanya sam'iyat, wajib kita percayai wujudnya secara itlak, tanpa diwajib kita mengetahui kaifiatnya. Imam Malik pernah ditanya, bagaimana Allah bersemayam atas aras istiwa? Lalu beliau menjawab, ayat itu sudah terang, tapi kaifiatnya majhul. Ataupun dalam riwayat yang sah, wal kaif ghairu ma'qul. Nak kaifiat tu adalah satu perkara yang tak masuk akal kepada Allah Ta'ala, tu perkara yang mustahil. Walaupun ada hadis yang menceritakan bahawa as-sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam dari pedang, dan panjangnya 3,000 tahun perjalanan, ya, ada deskripsi dia, tetapi kita tidak dituntut untuk mengetahuinya secara terperinci, begitu tak perlu. Hanya dituntut kita mengetahui bahawa adanya syurga, neraka, as-sirat, al-mahsyar dan sekaliannya. Wujud sahaja. Alhasil, inilah kesalahan besar bagi orang yang cuba berijtihad dalam perkara yang tak boleh ijtihad. Ditakuti kalau tergelincir iman, wallahu alam, tamat mensyarahkan pada tahun 2009, dan kita tamat baca kitab ni tahun 2026. Lepas ni kita wallahu alam, ataupun masjid kata cukuplah ustaz, tak payah main mengaji, tak payah main kuliah dah pun boleh jadi juga. Ya, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nusika abadan abada. Allahumma nqulna min dhulil ma'siyati ila 'azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.